Pernah tak korang rasa pelik kenapa dalam buku teks sejarah kat sekolah dulu, zaman kegemilangan Islam ni disebut macam sepintas lalu je, seolah-olah cikgu cuma sebut nama Sultan Muhammad Al-Fatih sebab berjaya buka Istanbul, lepas tu terus lompat masuk zaman kejatuhan dan cerita British datang jajah kita. Sebenarnya, ada macam satu lubang hitam selama beratus tahun yang kosong dalam sejarah dunia, padahal itulah zaman di mana Eropah sebenarnya tengah melutut kat kaki kita, benda yang orientalis barat takut sangat nak bagi tahu anak muda kita. Diorang tak nak kita tahu yang pada tahun 1525, Raja Perancis bernama Francis pertama pernah kena tangkap dengan musuh sampai dia buntu hilang punca. Dan tahu tak orang pertama dia cari untuk minta tolong bukan Raja England atau Pope di Rom, tapi dia hantar surat merayu kat Sultan Sulaiman Al-Qanuni di Istanbul, sampaikan seorang raja negara Eropah yang kononnya bertamadun tu terpaksa rendahkan ego sembah kaki Khalifah Islam semata-mata nak selamatkan nyawa dan takhta dia. Fakta ni memang pedih untuk diorang telan, sebab tu diorang padam cerita ni dari buku teks utama dunia sebab nak kita percaya naratif yang Islam ni agama orang padang pasir yang mundur, sedangkan realitinya masa zaman tu kota Paris dan London adalah tempat paling jijik dalam dunia, sampai ke orang Eropah masa tu tak ada tandas, diorang buang air besar dalam baldi lepas tu campak je keluar tingkap sampai jalan raya penuh dengan najis manusia dan baunya busuk melantong sampai orang kaya kena pakai minyak wangi sebotol sehari. Tapi pada masa yang sama kat Istanbul, arkitek Mimar Sinan dah bina sistem peparitan bawah tanah yang canggih gila dan jalan raya di ibu kota Uthmaniyah dah ada lampu jalan yang menerangi waktu malam. Malah masa doktor kat Eropah sibuk gerudi kepala orang sakit mental sebab ingat diorang kena rasuk hantu, doktor Islam kat Turki dah bina hospital pakar yang rawat pesakit jiwa guna terapi bunyi air dan alunan muzik yang menenangkan. Memang jauh beza taraf tamadun kita dengan diorang ibarat langit dengan bumi. Tapi sayang 1000 kali sayang, bila Empayar Uthmaniyah jatuh pada tahun 1924, Barat ambil peluang ni untuk cuci otak kita dengan label Uthmaniyah sebagai orang sakit Eropah dan gelapkan 600 tahun sejarah kegemilangan kita dengan cuma fokus pada 50 tahun terakhir masa kita tengah lemah. Tujuannya satu je, supaya kita rasa rendah diri, kagum dengan kemajuan Barat dan malu dengan sejarah sendiri. Sampai bila kita nak biarkan anak bangsa kita kena tipu hidup-hidup? Jadi dah tiba masanya kita bongkar balik fail-fail sulit yang disembunyikan ni, sebab kita kena tahu strategi politik, sistem ketenteraan dan rahsia pentadbiran yang buatkan separuh dunia tunduk pada Islam selama 6 abad. Semua fakta yang hilang ni ada kami kumpulkan dari kisah surat menyurat rahsia diraja sampailah ke punca sebenar kenapa gergasi ni akhirnya tumbang. Kiranya ni bukan sekadar buku sejarah tapi senjata untuk kita lawan balik jarum halus orientalis yang dah lama racun minda kita. Jadi dapatkan naskah kitab Tamadun Uthmaniyah ini sekarang dan jangan tunggu sampai sejarah kita lenyap terus dari ingatan. Masya Allah, bila kita baca sejarah sebenar, barulah kita nampak kehebatan perancangan Allah mengangkat darjat umat ini satu ketika dulu. Sebab kekuatan Islam tidak terletak pada senjata semata-mata, sebaliknya pada ketinggian ilmu dan akhlak pemimpinnya. Moga asbab kita kaji sejarah ini Allah bangkitkan semula semangat aizah atau kemuliaan dalam diri kita untuk jadi umat contoh macam nenek moyang kita dulu.